Usually yang level-level atas dia bukan Melayu. Ada konspirasi ke apa kan. Okey. Tak nak bagi Melayu maju ke. Dari segi kerja, bisnes dan gaji. Betul ke English ni dia akan make a difference? Kalau kita tahu English ni dia akan membantu tak? Kita start dengan gaji lah, paling obvious gaji lah kan. So kalau gaji, kalau you tengok mana companies yang bagi gaji besar. So usually it will be like global punya company, international companies. Obviously those kind of companies memang you kena pandai bahasa Inggeris lah. So adakah dia effect gaji? Yes. Definitely. Lagi satu, kalau kita tengok let's say government punya ministry juga, kita tengok polis lah contoh Usually yang level-level atas dia bukan Melayu. Mungkin orang bila orang tengok, oh ada konspirasi ke apa kan. Tak nak bagi Melayu maju ke. Bukan. Sebenarnya dia bukan Melayu sebab orang yang bukan Melayu yang pegang jawatan tinggi dalam polis ke apa ke, dia orang boleh cakap bahasa Inggeris. And the thing is, kalau contoh kat Bukit Aman macam mana saya tahu sebab student kita daripada Bukit Aman sebab tu saya tahu. Okay? Diorang ni kalau nak pergi Bukit Aman, diorang wajib tahu bahasa Inggeris because diorang terima delegates from US, from other countries. I'm not sure berapa kerap lah tapi diorang selalulah, I guess selalu. So bila polis and all this daripada US ke kan, daripada Australia ke datang ke Bukit Aman, takkan dia nak cakap bahasa Melayu kan. Dia nak explain macam mana kita punya rutin semua, takkan nak cakap bahasa Melayu kan. So kena cakap bahasa Inggeris. Masalah sekarang ni kebanyakannya yang join polis ni yang orang Melayu semua tak reti bahasa Inggeris. Sebab tu tak boleh nak dapat pangkat yang besar lah. Bukan saja di company-companies yang global, tapi even dalam jabatan kerajaan pun, English tu penting dan akan effect you punya gaji. Are you struggling to speak English? Join now.